Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Kita masih lagi bincang tentang hadis yang keempat sebenarnya. Hadis yang keempat. Dan perbincangan kita telah sampai ke muka surat 57. Eloklah sekali lagi kita rasa baca hadisnya kemudian terjemahannya, sebab dia tidak panjang pun. Bab ma yaqul idza dakhala al-khala' wa bihi qala hadathana Qutaybah wa Hannan qala hadathana Waki' an Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. وقال شعبة عن زيد بن أرقم. فقال شعبة عن زيد بن أرقم. وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW apabila hendak memasuki khala mengucapkan ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Syu'bah berkata pernah pada kali yang lain dia, yakni Abdul Aziz bin Suhaib, meriwayatkan Nabi SAW mengucapkan aku berlindung kepada Allah daripada kekotoran dan perbuatan keji, atau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Abu Isa berkata berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam dan Jabir dan Ibn Mas'ud. Kata Abu Isa, hadis Anas merupakan yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Hadis Zaid bin Arqam ada ittirab dalam sanadnya. Hisham ad-Dastuwai dan Sa'id bin Abi Arubah telah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah. Sa'id berkata daripada Al-Qasim bin Auf al-Shaybani daripada Zaid bin Arqam. Kata Hisham ad-Dastuwai pula daripada Qatadah daripada Zaid bin Arqam. Syu'bah dan Ma'mar pula meriwayatkan daripada Qatadah daripada An-Nadhr bin Anas. Syu'bah berkata daripada Zaid bin Arqam, manakala Ma'mar pula menyebutkan daripada An-Nadhr bin Anas daripada ayahnya, yakni Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa berkata, saya bertanya Muhammad, yakni Imam Bukhari, tentang perkara ini. Beliau berkata boleh jadi Qatadah meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Jadi perbincangan kitanya
sebelum ini telah sampai ke muka surat 57 yang kita belum bincang lagi, iaitu nota yang ke-62. Tengok pada muka surat 57 itu. Kita sambung terus. Nota 62 ini berkait dengan ucapan Nabi SAW, aku berlindung kepada Allah daripada kekotoran dan perbuatan keji, atau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Itu di situ nota 62. Apabila Nabi hendak masuk ke dalam khala, yakni menurut pendapat kebanyakan ulama, sebab kalau mengikut pendapat Malik, bukan hendak masuk, setelah masuk baca seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Baginda akan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika. Syu'bah berkata gurunya, yaitu Abdul Aziz bin Suhaib, menyebutkan pada ketika yang lain pula dengan a'udzubillahi, bukan a'udzubika, tapi a'udzubillahi minal khubthi wal khabith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Terdapat sedikit syak pada matan hadis ini daripada perawinya, yakni Abdul Aziz bin Suhaib. Ada syak di sini, sama ada disebut Nabi SAW minal khubthi wal khabith atau minal khubuthi wal khaba'ith. Di situ dia ada syak. Walaupun begitu, ia tidak menjejaskan kedudukannya, kerana daripada segi makna dan wazan yang dibentuk perkataan kedua-duanya boleh diterima. Kedua-duanya ada makna. Al-khubth dengan mati ba'nya merupakan masdar, berarti kekejian, kejahatan, keburukan, kekotoran dan gangguan. Semuanya boleh termasuk di bawah perkataan al-khubth. Ia juga boleh dikatakan sirah jama' bagi khabith. Kalau kita kata begitu pun boleh juga, khubth. Sebab ada juga wazan jama' taksir itu fu'lun. Bagi wazan fa'il, fu'lun, ada juga jamaknya. Al-khabith pula berarti perkara atau perbuatan yang tidak disenangi, kotor, atau boleh mengganggu, sama ada kepada kesihatan tubuh badan atau mental dan perasaan. Perlindungan daripada perkara-perkara atau keadaan-keadaan seumpama itulah yang dipinta Rasulullah SAW kepada Allah, agar kepuasan dan kerehatan dapat dicapai umat beliau sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Itulah maksud doa itu. Menurut Maulana Anwar Shah Kashmiri, perkataan al-khabith, di dalam hadis ini silap. Tidak ada al-khubth wal khabith. Khabith itu silap, katanya. Ia adalah akibat waham perawi. Perkataan itu silap tulisnya, perkataan. Sebenarnya di tempatnya ialah al-khaba'ith, seperti selepas itu. Selepas itu kan minal khubuthi wal khaba'ith, itu yang tepat. Al-khabith minal khubuthi wal khabith itu silap. Ini termasuk dalam waham perawi, kekeliruan perawi. Sementara al-khubuthi wal khaba'ith pula bermaksud syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Itulah maksudnya. Jadi apa maksud? Apa tujuan Syu'bah kemukakan syak ni, tubuh dia? Dan Imam Tirmidzi kemukakan kata-kata Syu'bah ni. Kenapa? Apa maksudnya? Di situ saya tulis tebal, huruf tebal.
Dengan mengemukakan kata-kata Syu'bah ini, Imam Tirmizi seolah-olahnya hendak mengisyaratkan kepada ittirab pada matan, yang teks hadis Anas di atas. Ia jika diteliti terletak pada dua tempat. Pertamanya pada perkataan bika dan perkataan billah, a'udzu bika atau a'udzu billah. Padahal diriwayatkan daripada saluran yang sama. Orang pula juga, Abdul Aziz bin Suhaib itu juga. Dalam riwayat buat kali pertama, Abdul Aziz bin Suhaib telah meriwayatkan dengan lafaz Allahumma inni a'udzu bika. Pada ketika yang lain pula beliau meriwayatkan dengan lafaz a'udzu billah. Keduanya ialah pada al-khubthi wal khabith. Di situ ni dia nak cerita contoh ittirab pada matan, mana keadaan tidak tetap dalam riwayat itu pada teks hadis itu sendiri. Kadang begini, kadang begini, dan yang mana satu yang betul, itu dipanggil ittirab. Al-khubth wal khabith atau al-khubuthi wal khaba'ith. Abdul Aziz bin Suhaib syak tentang mana satu daripada dua lafaz itu telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau nak mengambil kira dari segi makna, masih boleh lagi. Kedua-duanya boleh. Seperti yang kita sebut tadi, maknanya apa? Seperti yang disebut tadi. Dengan melihat kepada riwayat Bukhari dan Muslim, anda akan dapat mentarjihkan dua riwayat yang kelihatan muttarib, yang tidak tetap itu. Kerana Bukhari dan Muslim dengan sanad masing-masing juga telah meriwayatkan hadis Anas ini melalui saluran riwayat Syu'bah di atas. Namun mereka tanpa syak telah meriwayatkannya dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Imam Tirmizi sendiri di dalam hadis kelimanya nanti akan meriwayatkan hadis Anas ini menerusi saluran riwayat Muhammad bin Zaid daripada Abdul Aziz bin Suhaib tanpa sebarang syak. Lafaznya juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, seperti lafaz riwayat Bukhari dan Muslim yang dikemukakan tadi. Cuba kita tengok riwayat nombor 5, Imam Tirmizi pada muka surat 63. Di situ murid Abdul Aziz bin Suhaib ialah Ahmad bin Zaid. Dia meriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib tanpa sebarang syak di sini. Pada a'udzubika atau a'udzubillah, tak ada syak. Atau tempat yang kedua, minal khubuthi wal khabith atau minal khubuthi wal khaba'ith, tak ada syak. Satu saja di sini. Seseolahnya Imam Tirmizi nak mengatakan inilah yang betul. Yang tadi tak menentu tu, jangan memeningkan kepala kamu, jangan menyusahkan hati kamu, tak apa. Ada penyelesaiannya. Kamu dapat lihat pada hadis yang kelima. Seseolahnya dia kata begitu. Dan bagi kita, apabila bertemu dengan hadis-hadis seperti ini, hadis-hadis yang muttarib, bagaimana cara nak menghilangkan ittirabnya itu, kegoncangan ataupun keadaan tidak tetapnya, kadang begini, kadang begini, kita kena tengok riwayat yang lebih sahih. Misalnya dalam Bukhari Muslim macam mana, yang juga diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Suhaib macam mana. Sebab manusia ini ada ketika-ketika dia ingat ingatan dia baik, dia tak ada keliru. Ada ketika-ketikanya dia terkeliru. Dalam kebanyakan halnya daripada anak murid dia tak ada keliru. Cuma daripada Syu'bah ni, dia pernah ada keliru. Syu'bah meriwayatkan apa yang dia dengar daripada guru dia. Ada sekali itu begini, ada sekali lagi begini. Jadi itulah yang dikatakan ittirab. Ittirab ini membuatkan sesuatu hadis itu dhaif. Jadi hadis ini dhaif kah?
Imam Tirmizi nak mengajar kita. Inilah keistimewaan kitab Tirmizi. Kalau orang belajar betul-betul, nampak dah cara dia tu. Kalau kita baca sekadar terjemahan dia saja, tak nampak. Ataupun baca mukhtasar dia, ringkasan Tirmizi, tak nampak. Tak ada perbincangan, semua tak ada. Baru ada apabila kita baca Tirmizi sepenuhnya, baru ada. Dan kita tengok, mengambil kira syarah-syarahnya, mana penglibatan sekian ramai tokoh-tokoh hadis, apa kata mereka, mengambil kira semua, baru kita nampak dengan terang. Barulah kita boleh nampak ittirab ini ada ubatnya, boleh diselesaikan. Ia tidak menyebabkan hadis ini jadi dhaif. Sekiranya kita buat gini-gini. Kalau kita tak buat begitu, pada dasarnya, pada asasnya, hadis muttarib adalah hadis dhaif. Dan ittirab itu ada pada matan, dan ada yang di teks hadis itu, dan ada juga pada sanadnya. Kali ini melalui hadis yang keempat ini, Imam Tirmizi nak mengajar kita contoh tentang hadis muttarib. Ittirabnya pada matan dan ittirabnya pada sanad. Bagaimana? Apakah setiap kali kita bertemu dengan hadis muttarib, kita akan terus hukum hadis itu dhaif? Bukan begitu cara ulama hadis. Bukan begitu. Jadi daripada perbincangan satu nota ni, kalau kita perhatikan perbincangan ini, bukan senang. Bukan senang. Jadi kesimpulannya tidak dhaif hadis ini. Bahkan Imam Tirmizi kata inilah yang akhir itu kan, dia kata mana muka surat 59, cuba tengok situ. Bukan kan? Ayat muka surat 59 di atas. Abu Isa berkata, hadis Anas merupakan yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Padahal tadi hadis itu muttarib. Apa maksudnya? Itu setelah diselesaikan segala masalah, kekusutan, maka disimpulkan hadis ini adalah yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Ini bab bacaan, ini ucapan sebelum masuk ke dalam tandas atau tempat buang air itu, ini adalah yang paling sahih dan paling hasan. Tetapi sepintas lalu kalau kita tengok hadis tadi, ia muttarib. Kepada orang yang tidak biasa atau baru belajar, mungkin dia kata hadis itu dhaif. Imam Tirmizi kata tidak, ia adalah yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Dan yang akan datang, yang dia akan sebut hadis Zaid bin Arqam, hadis Ali dan hadis Jabir tidak lebih kuat daripada ini. Tidak lebih kuat daripada ini. Itu akan kita bincangkan kemudian. Maka tiada lagi ittirab dalam riwayat Anas disebabkan ada jalan untuk mentarjihkan salah satu daripada dua riwayat daripadanya. Dia ittirab ini baru jadi dhaif. Hadis muttarib itu kalau dua-dua saluran itu sama kuat, dan kita tidak boleh tarjihkan salah satu. Sekarang ni Imam Tirmizi akan bahas, bincang-bincang, jadi kita boleh tarjih yang mana satu. Bila boleh tarjih, hilanglah ittirab itu, kecacatan itu jadi hilang. Bila hilang, tak ada sebablah untuk kita kata dhaif. Tapi pada asalnya di permulaan kita bertemu itu, kita kata begitulah. Kalau orang kata hadis muttarib ni sahih ke dhaif? Dhaif lah. Tapi tengok dulu, bukan semua yang muttarib itu tidak boleh meningkat naik. Daripada dhaif boleh jadi hasan, boleh jadi sahih. Bukan begitu. Itu kena tengok. Itulah yang Imam Tirmizi cuba nak betulkan, kemukakan kepada kita, iaitu dia tidak nak kemuka hadis saja, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nak baca, bukan begitu. Dia nak mengajar ilmu hadis, usul hadis kepada kita. Jadi bila orang belajar Tirmizi ni, dia bukan belajar hadis, kita hadis saja, tidak, dia belajar usul hadis. Dan dia mengajar bagaimana cara menyelesaikan
kekusutan atau masalah atau mungkin kecacatan yang terlihat ada pada sesuatu hadis itu, bagaimana dia nak selesaikan. Dia nak ajar betul-betul lah. Itu maksud dia. Jauh perginya. Bukan, walaupun kata belajar Tirmizi, bukan Tirmizi saja, sebenarnya belajar usul dan belajar ulum hadis semua sekali. Menerusi hadis ini dapat difahami syaitan-syaitan itu mempunyai jantina seperti manusia dan binatang-binatang lain. Antara kerja mereka ialah mengganggu manusia ketika membuang air. Syaitan juga dikatakan amat gembira bila mana manusia mendedahkan aurat, kerana ia merupakan keadaan yang paling memalukan seseorang anak Adam. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah satu bentuk perlindungan daripada segala bentuk gangguan syaitan. Seperti telah disebutkan di atas, apabila doa ini dibaca oleh seseorang, terlindunglah dia daripada penglihatan syaitan-syaitan berkenaan. Perlindungan apabila berada di tempat-tempat kotor seperti di dalam tandas adalah amat perlu. Justru ia sememangnya merupakan tempat-tempat kesukaan dan habitat semula jadi syaitan. Disitulah tempat yang paling selesa untuk mereka membisik-bisikkan rasa was-was di dalam hati manusia. Malah berkemungkinan juga pelbagai penyakit dan tindakan buruk yang lain juga boleh dicetuskan mereka di situ. Jadi di sebalik ajar doa ta'awudz ini, berlindung ni, besar maknanya. Sebab itu habitat atau tempat syaitan suka, itulah tempat dia, tempat-tempat kotor. Jadi bila kita pergi, banyak perkara yang dia boleh buat, dia suka. Hilang sedikit kekecewaan dia. Dulu dia telah buat datuk kita Adam daripada lengkap berpakaian, tak perlu fikir tentang pakaian, tentang tutup aurat. Dia telah membuatkan Adam terbuka auratnya. Terbuka auratnya dengan Hawa, dan sibuk fikir macam mana nak tutup aurat. Dia rasa malu. Dia ada rasa malu manusia tu. Jadi di mana manusia tu buka aurat, di situ dia suka. Sebab itu menampakkan keaiban, kekurangan manusia. Kalau kita kata binatang-binatang lain, dia tertutup, Allah SWT buat dia tertutup sebab dia tidak seperti manusia dapat fikir untuk buat pakaian. Dia tutup dengan ekor dia, dia tutup dengan bulu-bulunya, tutup. Manusia tidak begitu. Kalau telanjang nampak terus auratnya. Jadi dia suka bila terdedak aurat kurang tu. Kemudian apa yang kita buat di sana, itu dia ingat kejayaan dia. Dia ingat kejayaan nenek moyangnya dalam menipu manusia. Dulu tak pernah fikir tentang nak buang air besar, air kecil, tak ada semua tu. Tak ada kekotoran itu, tak ada bau busuk itu, tak ada. Tapi bila melanggar perintah Allah, Allah larang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Tiba-tiba Nabi Adam terlupa, dia langgar makan, maka jadi nak buang air. Jadi tak ada kesucian manusia tu, ketinggian, kemuliaan manusia duduk dalam syurga tu terpaksa kena keluar sebab tak sesuai duduk dalam syurga. Itulah yang dia suka, kejayaan dia. Setiap kali dia tengok kita buang air, dia suka. Sebab apa? Ini hasil kejayaan dia dalam memperdaya manusia. Sampai bila-bila kalau selagi dalam dunia manusia kena begitu, dia berjaya, dia bersoleh, dia suka. Itulah keadaan syaitan. Dan di situ tempat dia ramai, tempat dia kuat. Kita tak boleh nak berzikir tak sesuai. Sebab itu disuruh kita berlindung sebelum masuk. Jadi dia bisik macam-macam. Apa yang tidak berlaku di dalam tandas, terutamanya sekarang ni? Orang buang anak, orang berzina, orang buat macam-macam lagi, kejahatan. Kalau ada anak muda mungkin meracak. Itu semua bisikan syaitan, menyebabkan dia suka manusia telah buat maksiat di tempat tertutup begitu, dan sebagainya. Ini benda-benda yang syaitan suka sangat. Dan inilah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, ta'awudz, cara berlindung daripada mereka. Kira-kiranya bila berlindung, dalam Quran sebut, dia nampak kita sekarang ni dalam dunia. Innahu yarakum
huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Di mana kamu tak nampak mereka, dia nampak. Dalam dunia dia nampak. Tetapi berdasarkan, baru ingat kita sudah baca dah hadis itu, kalau kita baca ini, dia jadi tak nampak. Tuhan tutup mata dia, tak nampak. Jadi dia terpinga-pinga lah. Kenapa tak nampak? Tak adalah suka dia tu, kurang jadi suka dia. Jadi susah hati je. Kenapa begini? Kenapa? Begitu. Kalau di akhirat nanti kita dapat tengok dia, dia tak dapat tengok kita pula. Itulah yang disebutkan di dalam hadis. Keadaan sekarang ni, dia dapat tengok kita, kita tidak dapat tengok dia. Hanya ada keadaan-keadaan tertentu dia tak boleh ganggu kita, bila kita ingat kepada Allah. Kalau tidak, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Dalam Quran sendiri disebut, berkongsilah dengan manusia itu dalam harta benda dan anak pinak. Tak dapat anak pun boleh berkongsi juga, kalau tidak ingat kepada Allah. Itu sebab Nabi sentiasa ajar. Di sini, ini doanya. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim, dia tak boleh. Dia terhalang. Nak bersetubuh, ini baca. Nak masuk bilik air, ini baca. Dia terhalang, terganggu. Itulah yang Nabi SAW ajar, supaya dia tidak dapat berkongsi bersama kita. Sebab hasil perkongsian ini berat, akibatnya teruk jadinya. Sebab itulah habis kita nasihat, habis daya, tak berubah juga. Keras kepala dia, keras hati ada anak. Apa sebab? Sebabnya berkongsi dengan syaitan. Harta benda kenapa tidak halal, tidak bersih, tidak berkah? Sebab berkongsi dengan syaitan. Kita tak fikir nak buat ni dah halal ke tidak. Kalau kita sudah fikir begitu, patut ingat kepada Allah, sentiasa zikir. Nak masuk pasar, apa zikir? Ada. Semua ada. Semua dia jadi terhalang syaitan. Dia tidak dapat berkongsi dengan kita. Itulah salah satu maksud Nabi SAW sebagai Rasulullah mengajar kita benda-benda macam ni, supaya syaitan itu terhalang. Dan yang banyak dekat-dekat kita, di sekeliling kita, membantu kita ialah para malaikat. Syaitan jauh lah. Syaitan tak boleh dekat kita. Macam-macam lah, kadang tak nampak lah, dia tidak boleh berkongsi, tidak boleh makan bersama kita lah. Dia tak boleh kotorkan dengan cara-cara dia yang kita tak nampak. Kalau manusia kan kita nampak, dia nak curah apa-apa, nak masukkan racun, nak masukkan apa pun kita nampak. Tapi kalau syaitan macam mana? Kita tak nampak. Caranya ialah Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana cara nak berlindung daripada syaitan-syaitan itu. Kisah Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh jin ketika sedang membuang air kecil sangat masyhur. Hampir dalam kitab-kitab mana pun, dalam kitab-kitab hadis, syarah hadis ada sebut. Dan tersebut di dalam sekian banyak kitab hadis, syarah hadis, kitab biografi para sahabat dan kitab biografi perawi-perawi hadis. Oleh kerana ia selalu dikemukakan oleh para pensyarah kitab-kitab hadis, apabila mereka membicarakan hadis di atas, elok rasanya dibincangkan sedikit tentangnya. Berikut adalah asar berkenaan. Jadi dikatakan, ini bila Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi ini buat ketua Ansar, pergi buang air, dia dibunuh. Dikatakan dibunuh oleh jin. Dibunuh oleh jin. Jadi sebab tempat dia kan, tempat dia boleh jadi terkena mereka, ganggu tempat dia, dia kira rebah situ, rebah di situ. Kemudian didengar bunyi mereka bersyair, mengaku, kata mereka telah bunuh sahabat Nabi itu, telah bunuh dengan panah tepat mengenai jantungnya. Jadi ini nak cerita, ulama-ulama nak cerita betapa syaitan ini boleh melakukan sesuatu sampai ke peringkat membunuh seseorang itu di dalam tandas ataupun tempat membuang air itu. Dengan sebab itu kita kena berlindung kepada Allah daripada mereka ini. Tetapi kisah itu sebenarnya tidak sahih, walaupun banyak tersebut dalam kitab itu, kitab ini, termasuk dalam kitab Maulana Anwar Shah Kashmiri sendiri, iaitu Al-Arfus Syadhi,
Syarah Tirmizi pun ada sebut, tapi dia tak ada komen apa-apa. Tapi muridnya adalah guru kepada guru saya sendiri, Maulana Muhammad Yusuf Al-Banuri. Di dalam syarah Tirmizinya yang bernama Ma'arifus Sunan, dia ada buat komentar. Bahawa hadis ini tidak sahih sebenarnya. Dan saya nukilkan sebahagiannya daripada situ dan sebahagian yang lain daripada kitab-kitab lain. Begini yang asalnya. Haddatsana Abu Asim qala haddatsana Ibn Aun qala akhbarana an Muhammad bin Sirin qala bainama Sa'd bin Ubadah qa'iman yabul ittaka'a famata qatalathu al-jinn faqala qatalna Sayyid al-Khazraj Sa'd bin Ubadah ramainahu bisahmain falam nukhti fu'ada. Ramainahu bisahmain falam nukhti fu'ada. Sebenarnya di dalam kitab-kitab ni banyak, bila saya buat rujukan di sini buat tak serupa, kitab ni gini, banyak kesilapan pula di sana sini. Apa yang saya petik ni sekadar yang ada di dalam tu dulu. Lepas tu kita bincang di sini di mana yang tidak betul, tak kena sepatutnya, kena baiki macam mana. Kalau pergi cari sendiri, nanti akan jumpa banyak lagi cara macam lain riwayat ini. Qatalna Sayyid al-Khazraj, begitu bacanya. Sa'd bin Ubadah, gitu. Jadi kalau ada itu apa ni, bintang tu Khazraj, ra tu sebelum bintang, jim selepas bintang. Walaupun perkataan sama, cara baca syair itu. Jadi jin bersyair, ini syair jin kononnya. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang berbeza-beza, tak sama pula tu. Ini kita nak perbetulkan bagaimana yang sepatutnya, yang sebetulnya. Sepatutnya jim selepas bintang. Khazraj itu kan satu puak Ansar, Aus dan Khazraj. Tetapi dari segi kaedah membaca syair, jim itu kena kemudian daripada bintang. Jadi kalau ada macam lain, baikilah. Ramainahu bisahmaini, Ramainahu bisahmaini, begitu bacanya. Sahmaini, ni itu sebelum bintang, bukan selepas bintang. Kena baikilah. Sebab yang saya ambil dalam kitab. Bila kita belajar dengan guru lah akan perbetulkan di mana yang silap. Itu tanggungjawab guru. Ramainahu bisahmaini falam nukhti fu'ada. Itu cara baca dia. Bermaksud, kata Muhammad bin Sirin, ketika Sa'd bin Ubadah kencing sambil berdiri, beliau tiba-tiba rebah lalu mati kerana dibunuh oleh jin. Kata puak-puak jin, kami telah membunuh ketua puak Khazraj, Sa'd bin Ubadah. Kami memanahnya dengan 2 anak panah. Panahan kami tepat mengenai jantungnya. Ini asar ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abi Usamah di dalam musnadnya, At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya, Abdul Razzaq di dalam Musannafnya, dan Abu Nu'aim di dalam Ma'rifatus Sahabahnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam riwayat berbeza-beza jauh, dari segi kedudukan lafaz-lafaz syair itu, kemudian perkataan yang sebelum itu, banyak sangat beza dia. Baiklah, kita pergi kepada syair itu terlebih dahulu. Sentuhlah sedikitlah tentang syair ini. Orang panggil ilmu arud. Ilmu arud, kalau yang belajar ilmu menimbang syair itu, dia boleh faham lah. Jadi saya pun tidak maksud nak detail, sebab ini bukan dalam hadis Tirmizi yang asalnya pun. Ini yang saya petik saja dalam kitab-kitab syarah hadis, biasa dia sebut ini. Jadi kita nak bincang lah, biar bersih, biar tepat. Ini orang panggil, kalau dalam bentuk syair Arab dipanggil bahar hazaj. Bahar ini ada banyak bentuknya: bahar rajas, bahar wafir,
bahar kamil, bahar tawil, dan lain-lain lagi. Dia ada rentak-rentak dia yang tersendiri. Ini orang panggil rentak hazaj. Rentak hazaj ini asal wazannya dia bunyi 3, 6 semuanya. Mafa'ilun, 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 3. Mana 3 satu bahagian itu. Kalau bintang itu sebelah bintang ni 3, sebelah ni 3. Jadi campur semua 6 jadinya. Tetapi menurut kaedah bahar ini dia wajib majzu, orang panggil. Ini istilah saya gunalah. Majzu, mana satu bahagian, satu daripadanya tu kena buat. Mafa'ilun, 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 3 kan sebelah. Mafa'ilun, 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 bahagian yang kedua tu 3 juga kena buat. Tinggal 2 sebelah ni, 2 sebelah ni. Jadi semua sekali 4 saja. Itu orang panggil majzu. Dalam istilahnya majzu. Majzu'un wujuban, wajib majzu'nya. Itu mengikut kaedahnya. Bila begitu, kemudian dia ada 2 dhat. Arutnya ada 1 mafa'ilun. Kadang-kadang digunakan juga, selalu juga bahal hazaj ini digunakan mafa'ilu. Mafa'ilu, bukan lun, tapi mafa'ilu. Selalu juga digunakan, dan itu tidak salah dalam arutnya pun. Dharb dia ada 2, iaitu mafa'ilun 1, dharb yang keduanya fa'ulun. Itu kaedah tu. Ini kena belajar suku pula. Cuma sepintas lalu saya nak sebut ni sepintas lalu. Baik, cuba tengok. Saya nak timbang, nak kerak-kerak. Ini orang panggil taktir syair. Taktir syair. Qatalna say mafa'ilun. Qatal mafa, na in, say lun. Qatalna say mafa'ilun. Idal khazra, idal mafa, khaz in, ra lu, mafa'il. Jadi mafa'ilun, mafa'ilu. Jisa'dabna, mafa'ilu. Jisa' mafa, dab in, na lu, ubadah fa'ulun, mafa'ilu fa'ulun. Gitu jadinya. Bahagian yang kedua, ramainahu bisahmaini. Ramaina, ramai mafa, na in, hu lun. Bisahmaini, bisah mafa, mai in, ni lu. Jadi mafa'ilun, mafa'ilu, gitu. Falam nukhti fuada, falam mafa, nukh in, ti lun, fuada fa'ulun. Ini dharb yang kedua bagi bahar hazaj. Itu mengikut kaedahnya. Dharb yang kedua bagi bahar hajaz. Begitulah. Qatalna sayyidal khaz raja Sa'd bin Ubadah. Ramainahu bisahmaini falam nukhti fuada. Itu cara baca. Begitulah. Ini ringkas. Jadi kalau jumpa banyak macam-macam dia letak selepas bintang, sebelum bintang, kena baiki macam tadi. Itu baru betul. Macam tadi yang saya buat itu betul sebab mengikut kaedah taktik syair. Bahasa Arab ni dia ada ilmu pula, ilmu al-arud wal qawafi. Jadi tadi kita guna ilmu itulah. Semua boleh ditimbang, boleh dipotong-potong. Tak sama rentak tu. Ini bahar ini, rentak ini kaedahnya. Kalau rentak lain pula kaedah. Baiklah. Jadi kononnya ini orang dengar bunyi jin itu bersyair. Jin itu bersyair. Siapa dengar? Kalau kita fikir, siapa yang dengar? Sa'ad bin Ubadah dah cerita, dia mati dah. Jadi siapa yang dengar? Muhammad bin Sirin tidak ada dalam peristiwa itu. Jadi siapa yang dengar? Dia cerita tu. Itu masalah.
Dari segi penilaian hadisnya tak boleh lah. Tidak dapat bertahan apabila diuji, ya. Baik. Di dalam riwayat Abu Nuaim tersebut perkataan fabakathu sebelum faqalu. Jadi famata qatalathul jin fabakathu. Jadi dibunuh oleh jin, lepas tu jin puak-puak jin tu menangis pula. Di dalam riwayat Abu Nuaim fabakathu ada sebelum faqalu. Kematiannya ditangisi oleh jin. Di dalam riwayat Abdul Razak pula tersebut perkataan fadahathu. Ada berbeza-beza. Itu sebab saya kata banyak beza tu. Kemudian dari segi dia letak syair itu pun berterabur lah. Berterabur. Sebelum perkataan faqalu, kedua-duanya memberi arti yang sama, iaitu golongan jin menangisi kematian Sa'ad setelah membunuhnya. Macam mereka menyesal. Kira-kira je berdasarkan yang ada ni lah. Benda ni tak betul, tetapi yang ada. Walaupun asar ini sangat masyhur, tetapi ia tidak sahih. Itu caranya bila kita belajar hadis, mesti kena pastikan. Tak boleh tengok saja, tak boleh dengar saja, kena pastikan sahih ke tidak. Soal ada dalam banyak kitab itu memanglah ada, tapi belum pasti lagi dia sahih. Hasan pun tidak. Tidak hasan, tak boleh nampak hujah. Dia mati, dia matilah. Seperti mana orang lain mati, dan dia nak mati ketika dia buang air, nak buat macam mana? Itu takdir Allah. Dia sahabat takkanlah mati dalam keadaan itu. Siapa kata sahabat tak boleh mati? Mustahil mati dalam keadaan itu. Cerita maqam dia di sisi Allah itu lain cerita. Nak mati ini atas kehendak Allah. Di mana-mana pun boleh berlaku. Jadi kata jin panah lah, jin gitu, itu dakwaan saja. Tak ada bukti yang kukuh. Baik, sekarang ni siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Jin tu kata bersyai begini-begini. Isnad yang munqati', sanad dia terputus. Ibnu Sirin tidak sempat dengan zaman hidup atau matinya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijrah. Sedangkan Ibnu Sirin lahir di akhir 2 tahun sebelum di hujung pemerintahan Sayyidina Uthman. Jauh, berapa puluh tahun. Di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, ini meninggalnya Sa'ad bin Ubadah. Atau mengikut setengah ulama pada tahun ke-14 atau 15 Hijrah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Kalau kita kira pendapat yang lain, kata di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, pun tak sempat juga, sebab dia baru lahir di zaman Sayyidina Uthman. Di akhir pemerintahan Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Umar dia tak ada lagi. Jadi siapa yang cerita kepada dia? Siapa? Berapa orang yang cerita? Pada ketika itu Ibnu Sirin belum lagi lahir. Abdul Razak meriwayatkan asar ini daripada Ma'mar, daripada Qatadah. Dia ada beberapa saluran riwayat juga, bukan satu saja. Macam Abdul Razak, dia ambil saluran lain, iaitu daripada Ma'mar, daripada Qatadah, dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Jadi macam mana pula kita kata saluran itu, takut yang itu sahih lah, mana tahu. Saluran riwayat ini juga dhaif, tidak sahih, itu pun tidak sahih juga. Qatadah pula, selain merupakan seorang perawi mudallis, juga seperti Ibnu Sirin tidak sempat dengan zaman Sa'ad bin Ubadah. Beliau lahir pada tahun 61 Hijrah dan meninggal pada tahun 118 Hijrah. Jadi mana sempat? Jadi cerita ni tidak boleh dipertanggungjawablah, tak boleh nak pegang. Tapi kemungkinan jin itu bertindak terhadap manusia pada ketika dia buang air, itu tetap ada. Sebab itu kawasan dia, tempat dia, itu tetap ada, besar kemungkinan. Sekadar itulah. Tapi kita nak kata memang dia telah mati kerana dibunuh oleh jin, tak boleh. Sebab hadis itu, asar itu tidak sahih. Kemudian ada nota 60
63 ya. Nota 63 dia berkait dengan muka surat 57. Abu Isa berkata, Abu Isa maksudnya Imam Tirmidzi lah, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Jadi cerita yang lebih kurang sama dengan riwayat Anas tadi ada juga diriwayatkan oleh orang-orang lain. Ini orang panggil fil bab. Wa fil bab an Ali wa Zaid bin Arqam wa Jabir wa Ibnu Mas'ud. Fil bab itu maksudnya Imam Tirmidzi isyarat kepada sahabat-sahabat lain yang turut meriwayatkan hadis yang sama makna. Walaupun lafaznya tidak sama, tapi cerita tentang perkara inilah, iaitu minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan bila nak masuk ke dalam bilik air ataupun ke tempat buang air. Mereka juga ada meriwayatkan hadis-hadis umpama itu. Jadi ini nota 63. Cuba kita tengok situ. Dalam bab ini, kata Imam Tirmidzi, ini orang panggil fil bab. Ini salah satu kelebihan kitab Jami' Tirmidzi. Sebab untuk meringkaskan hadis, dia tak cerita macam Muslim. Macam Muslim, kalau hadis Ali, dia bawalah hadis Ali. Kalau hadis Jabir, dia bawa hadis Jabir. Tapi Imam Tirmidzi tidak begitu. Sebab kalau bawa semua dengan sanadnya, dengan hadisnya, dia panjang. Dia cuma isyarat saja. Dia cuma isyarat saja. Mana dalam bab ini ada riwayat daripada orang ni, isyarat saja. Jadi kalau kamu nak tahu, carilah, akan bertemu. Baiklah. Dalam bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Hadis Ali diriwayatkan Tirmidzi sendiri di bawah bab ma dzukira min at-tasmiyah 'inda dukhulil khala'. Bab membaca bismillah ketika hendak masuk tandas. Nanti kita akan berjumpa, tak jauh dah, Imam Tirmidzi akan kemukakan riwayat Ali itu. Ibnu Majah juga turut meriwayatkannya. Hadis Zaid bin Arqam dikemukakan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya. Imam Tirmidzi dia tak ambil hadis. Dia tak ada kemukakan, cuma dia isyarat saja. Isyarat tu kita kena tengoklah dalam kitab hadis mana. Ini ada di dalam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tabarani. Hadis Jabir tidak dapat diketahui siapakah yang meriwayatkannya, setakat yang maklum kepada kita lah. Tapi sekarang ni orang buat, saya pun tidak ada kitab-kitab tu maknanya. Kalau tidak, mungkin ada dia sebut ni, riwayat Jabir ni ada dalam kitab mana. Tetapi yang dulu-dulu sebut, tak ada sebut. Dia tidak diketahui. Tidak diketahui bukan bermakna benda tu tak ada. Kalau kita cari lagi, dia mungkin ada lah. Hafiz Ibn Hajar tulis Al-Lubab fi ma qala Tirmidzi wa fil bab. Dan guru saya Maulana Dr. Habibullah, dia tulis Kashfun Niqab amma qala Tirmidzi wa fil bab. Itu 5 jilid. Bincang ini saja. Saya pun tak ada buku tu, jadi saya tak dapat tengok lah apa komen dia. Hadis Jabir ni duduk di mana. Mungkin dia sudah cek, ada di mana-mana. Kita boleh rujuk situ lah. Mungkin juga tak bertemu. Mungkin. Jadi sebab kita bukan tumpu ke situ, bukan nak bincang fil bab saja, jadi tak kisah. Kalau dalam Tuhfatul Ahwazi, Maulana Mubarakfuri, dia tak bertemu. Dia sekadar kata tidak diketahui di mana. Cek sendiri lah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun tak apalah. Imam Tirmidzi kata dah, dia ada ni, ada lah. Jadi kita tak bincang tentang ini, tak nak tumpu situlah. Sebab orang yang tumpu bincangkan tentang ini saja tu jadi 5 jilid. Tengok, bincang ini saja. Hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Isnadnya dhaif kerana terdapat seorang perawi majhul di dalamnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada Hudzaifah. Isnadnya juga dhaif. Tapi Imam Tirmidzi tak sebut riwayat Hudzaifah.
Bukan bermakna yang Imam Tirmizi sebut dalam bab itu sekadar itu sahaja yang ada diriwayatkan daripada sahabat. Jangan fikir begitu. Bahkan yang tidak sebut boleh jadi ada lagi. Boleh jadi ada lagi. Orang lain dapat. Jadi dia tak sebut tu dia tak tahu kau. Boleh jadi. Atau dia tahu, sengaja dia tidak nak sebut, dia berpada dengan setakat itu saja. 2, 3, 4 orang. Boleh jadi. Jadi kemungkinan itu ada. Walau bagaimanapun kita jangan kata yang Imam Tirmizi sebut itu saja, setakat itu saja yang ada diriwayatkan oleh sahabat. Tak boleh kata begitu. Bahkan ada kemungkinan ada beberapa orang lagi sahabat lain yang turut meriwayatkannya. Soal dhaif ke atau apa itu tak kira, itu belakang kira. Sekarang ni nak tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini atau hadis yang semakna dengannya selain daripada Anas bin Malik seperti yang kita belajar sekarang. Di dalamnya terdapat seorang perawi dhaif bernama Juwaibir bin Sa'ad, murid Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ad-Dhahhak tidak sempat bertemu Hudzaifah. Usahakan Hudzaifah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas pun beliau tidak sempat bertemu. Jadi situ sanad itu sudah putus. Demikianlah kata ulama rijal. Lihat Mizanul I'tidal oleh Imam Az-Zahabi misalnya. Kerananya ia munqati', terputus hadis ini. Hal ini juga menyebabkan ia sekali lagi menjadi dhaif. Itulah sebabnya. Baiklah. Kemudian pada muka surat 59 Imam Tirmizi kata Abu Isa, hadis Anas merupakan yang paling sahih dan yang paling hasan dalam bab ini. Apa maksudnya? Kadang-kadang ini satu istilah yang susah juga. Kalau orang yang tak belajar betul-betul Tirmizi, kadang-kadang dia kata Imam Tirmizi kata paling sahih, paling hasan. Mana sahih lah? Tidak begitu. Nanti dulu. Bukan di semua tempatnya betul begitu. Setengah-setengah tempat itu yang dia kata paling sahih itu dhaif. Yang dia kata paling hasan itu pun dhaif juga. Paling sahih dan paling hasan itu hanya dipakainya dari sudut bahasa, bukan dari sudut istilah ilmu hadis. Ini apabila sampai tempatnya saya akan tunjuklah bukti-buktinya. Bukti-buktinya bahawa yang dia kata begini tak mesti. Jadi istilah dia ni terlalu dia tidak tepat. Jangan kita kata bila dia kata begini mesti hadis itu paling sahih dari sudut istilah ilmu hadis. Tak mesti begitu. Ada kalanya dia pakai dari sudut lughah saja. Kemudian kita kata kenapa dia pakai macam itu, menyusahkan saja. Dia nak suruh kita belajar lah, baru tahu arti guru, baru ada faedahnya guru. Kalau tidak semua buku baca sendiri. Kalau ada macam itu baru tahu. Orang-orangnya cuma baca terjemahan dia akan banyak tempat lah, kena lah dia banyak tempat lah. Dia akan terkena banyak tempat. Sebab itu kita kena kitab-kitab ini walaupun zahirnya nampak mudah, jangan kita anggap mudah. Banyak tempat yang seleko-seleko tajam itu yang boleh makan orang. Jadi kena berhati-hati. Bila baca kitab-kitab lama ni, dia bukan macam kita baca novel, bukan begitu. Jadi kena berhati-hati. Dan istilah dia ni, kenapa kita kata begitu? Allah SWT guna begitu, Rasulullah SAW guna begitu. Kadang-kadang dia pakai dengan makna istilahi, kadang-kadang dia pakai dengan makna lughawi. Jadi dia pakai. Lepas tu macam mana kita nak tahu? Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil lail, dan seterusnya. Aqimis salat. Salat itu apa makna dalam Quran? Dengan makna sembahyang yang kita buat itulah, zuhur, asar dan sebagainya. Tapi di tempat lain Allah SWT kata khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Inna salataka, salat juga. Salat itu apa dengan makna sembahyang, rukuk, sujud gitu? Tidak. Jadi salat di situ Allah guna dengan makna lughawinya, makna dari sudut bahasanya, bukan istilah agama. Sembahyang itu begini, bukan. Tapi di dalam ayat yang pertama dia pakai dengan makna istilahi, syar'i.
Allah SWT guna begitu. Dan kita kata kita nak tahu mana di sini begini, di sini begini. Itulah yang kena belajar. Itulah yang sebab kena belajar. Sebab itu golongan yang mula-mula sesat apabila dia tidak mahu belajar dengan Rasulullah SAW. Dia tidak mahu belajar dengan murid-murid Rasulullah. Bahkan dia bermusuh dengan murid-murid Rasulullah SAW, iaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia jadi menyeleweng, jadi tersesat. Golongan Syiah, golongan Khawarij, itulah nasib mereka. Dia tak mahu pakai sahabat, padahal sahabat belajar dengan Rasulullah. Yang belajar dengan Rasulullah tentu dia lebih tahu. Tiba-tiba dah bermusuh dengan doktor, bermusuh. Macam mana nak sembuh penyakit? Sampai matilah, sakit. Jadi begitulah. Jadi kita kena tengok. Tapi kadang-kadang Imam Tirmizi bila dia kata begini, memang betul mengikut istilah. Itu yang susah. Kita nak tahu di sini dipakai dengan makna lughawi ke tidak. Sebelum ni pun kita sudah jumpa dah sedikit sebanyak. Baru 3-4 hadis baru. Kalau habis ni kitab ni macam mana tak tahulah. Kira-kira je. Banyak benar lah kira-kira je. Paduan yang kita dapat tu, benda yang dia baginya lautan. Baik, tengok nota 64. Imam Tirmizi berkata, hadis Anas di atas merupakan yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Maksud beliau ialah yang paling sahih di antara sanad-sanadnya yang sahih, dan yang paling hasan di antara sanad-sanadnya yang hasan. Kata-kata Tirmizi seperti ini mungkin juga membawa maksud yang lain. Sila lihat perbincangan tentangnya pada nota 52 yang lalu. Nota 52 yang lalu. Di sini nota berapa ni? 55 dah dalam nota sebelum ni. Kita tengok sini. Sedikit sebanyak kita telah sebutkan di situ. Hadis ini dikatakan paling sahih kerana ia juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan paling hasan kerana selain Tirmizi, ashabus sunan yang lain seperti Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan lain-lain juga turut meriwayatkannya. Itu satu istilah yang mana dipakai oleh pengarang Mishkat. Pengarang Mishkat, kalau kita ingat belajar Mishkat, sebab itulah kita hadis ni kena belajar mengikut tertib dia, cara dia, kena belajar semua. Tidak memadai dengan kita belajar Bukhari saja, belajar Tirmizi saja, tak memadai. Yalah, bolehlah setakat itu. Nak jadi betul-betul mahir, kena belajar semua. Sebab apa? Sebab dalam kuliah Mishkat kita, saya sudah sebut kenapa pengarang Mishkat itu bagi kitab dia dalam setiap bab dia bagi kepada 3 fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Kenapa? Padahal kitab asal dia Masabih yang dibuat oleh Baghawi tidak buat begitu. Bila dia buat 3. Asalnya 2 saja. Dan 2 itu dia tidak buat perincian macam pengarang Mishkat buat. Jadi maksud dia dengan fasal yang pertama ialah bahagian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang dia ambil untuk masukkan di bawah fasal yang pertama tu, Bukhari, Muslim atau salah satu daripada mereka berdua. Ini yang berada pada tahap sahih dalam istilah dia. Yang termasuk di dalam fasal yang kedua ialah kitab-kitab sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Itu dia masukkan dalam fasal yang kedua. Jadi Imam Tirmizi pun ada guna juga cara ni yang paling sahih di antara yang sahih, yang paling hasan di antara yang hasan. Apa maknanya kalau kita kata yang paling sahih? Tentu lebih tinggi lagi daripada hasan. Tak payah sebut dah yang paling hasan. Bila kita kata ini hadis ini adalah yang paling sahih, dengan sendirinya dia paling hasan. Sebab kedudukan sahih itu lebih tinggi daripada hasan. Apa perlu dia sebut yang paling sahih dan paling hasan? Sebabnya yang paling sahih di antara yang sahih
Yang paling hasan di antara yang hasan. Yang hasan tu mana? Yang ada di dalam kitab-kitab peringkat kedua. Kalau dalam Mishkat, dalam pasal yang kedua. Baru nampak kenapa pengarang Mishkat tu buat begitu. Kenapa? Idea tu diambil daripada mana? Tirmizi ada sebut. Tirmizi berapa lama sebelum dia. Tapi Tirmizi tak buatlah macam tu cara susunan, tidak. Sebab dia ada maksud dia sendiri. Baiklah. Kemudian dia sentuh. Kan dia kata tadi, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Jadi ada 4 orang sahabat yang disebut. Tetapi dia bincangkan di sini, dia buat komentar terhadap satu saja. Riwayat dari 4 orang sahabat itu satu saja dia pilih. Yang kedua, dia tidak pilih yang pertama, dia tidak pilih yang ketiga, dia tidak pilih yang keempat, dia pilih yang kedua, yaitu hadis Zaid bin Arqam. Kenapa? Sebenarnya kalau orang belajar kitab secara talaqi betul-betul macam ni. Sebab itu orang yang belajar cara sistem macam ni memang dia boleh sungguh. Boleh sungguh. Sebab satu-satu tu bahas. Kenapa begini? Kenapa dia pilih yang kedua? Padahal dia sebut yang ada dalam bab ini hadis Ali, itu yang pertama. Yang kedua Zaid bin Arqam, yang ketiga Jabir, yang keempat Ibnu Mas'ud. Kenapa dia pilih yang kedua? Dia kata hadis Zaid bin Arqam ada ittirab dalam sanad. Sebab dia nak bincang tentang ittirab. Ini satu perkara yang dia nak fokuskan sekarang ni. Dia nak bagi ilmu kepada kita tentang ittirab. Hadis muttarib. Muttarib pada matan sudah disebut tadi. Pada bika billah, minal khubthi wal khabith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Itu makna ittirab pada matan. Baik, kalau kita nak dapat contoh hadis ittirab pada sanadnya berhubung dengan perkara ini, kita dapat lihat di dalam hadis Zaid bin Arqam. Dia nak cerita itu. Kamu dah akan dapat pengajaran berkenaan dengan hadis ittirab pada sanadnya apabila kamu tengok kepada hadis yang diriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Kerana dalam sanadnya ada ittirab pada sanad. Itu dia sebut. Sebab itu dia pilih itu. Sebab sekarang ni dia nak tumpu nak ajar kita tentang ittirab. Ittirab pada matan macam mana? Macam ni. Ittirab pada sanad macam ni. Kita tidak sebut benda lain. Benda lain lain kali. Kali ini itu nak dihadamkan, nak dihidangkan oleh dia kepada kita. Ya. Setelah mengisyaratkan kepada ittirab pada matan hadis, Imam Tirmizi menyatakan pula perihal ittirab pada sanadnya. Ittirab pada sanadnya. Kata beliau, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Lalu beliau menyebutkan tentang kewujudan ittirab pada sanad hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Beliau langsung tidak menyentuh tentang riwayat Ali, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Bagi penulis, bukan kerana riwayat-riwayat mereka itu tidak bermasalah. Kenapa dia tak sebut? Tak ada masalah ke hadis itu? Tak ada masalah. Tetapi supaya fikiran para pelajar tidak bercelaru, dan supaya mereka mendapat contoh hadis yang muttarib sanadnya. Hadis muttarib termasuk dalam kategori hadis dhaif. Jadi dia nak bincang tentang itulah. Tadi sudah dia isyarat kepada muttarib pada matan. Jadi biar lengkap. Sebab muttarib itu ada 2 sudut. Satu pada matan, satu lagi pada sanad. Baik. Penilaian paling hasan dan paling sahih yang diberikan oleh Imam Tirmizi hanyalah terhadap hadis Anas yang sedang diperbincangkan. Yang dia kata paling sahih, paling hasan itu berkenaan dengan hadis Anas. Bukan hadis 5 orang ni, 4 orang ni. Bukan. Itu nak bincang lain.
ia tidak meliputi hadis Zaid bin Arqam yang muttarib ini. Nah, kerana yang ini tidak yang paling sahih. Yang paling sahih hadis Anas itu. Walaupun kita nampak tadi macam ada masalah, dalam bahagian yang pertama, Imam Tirmizi akan bersihkan dengan riwayat yang kelima di dalam kitab dia. Itu selesai masalah ittirab pada matan, selesai di situ. Ittirab pada sanad, ini yang nak dibincangkan oleh beliau. Namun begitu masih lagi ada kemungkinan ia meningkat naik sehingga ke taraf hasan atau sahih. Jika sanad yang muttarib itu boleh dijamak, ditarjih atau diselesaikan puncak ittirabnya. Kalau kita boleh selesaikan masalah ittirab itu, selesai, boleh jadi dia meningkat. Itulah yang Imam Tirmizi nak ajarnya. Bagaimana kalau kita bertemu satu hadis muttarib? Apakah kita akan kata dia terus dhaif saja? Tak boleh. Banyak sudut lagi kita tengok. Hadis muttarib yang dhaif itu, kalau kita selesaikan beberapa perkara yang mencacatkannya itu dengan kita jamak, kita tarjih atau lain-lain lagi, dia boleh meningkat. Mungkin boleh jadi hasan, mungkin boleh jadi sahih. Itulah yang hendak dilakukan oleh Tirmizi dan Bukhari dalam jawapan beliau terhadap soalan yang dikemukakan oleh Tirmizi di atas. Ini kan kalau kita tengok muka surat 61, saya bertanya Muhammad, yakni Imam Bukhari, tentang perkara ini. Beliau berkata, boleh jadi Qatadah meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Jadi ini semua adalah percubaan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di dalam hadis muttarib Zaid bin Arqam ini. Kalau boleh selesai itu, dia akan jadi kuat hadis ini, tidak lagi dhaif. Dhaif itu pada sekali pandang, sekali tengok saja. Kalau kita selami dia, kita kaji lagi ke dalam, dia bukan dhaif. Itulah yang nak disebutkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi seterusnya. Jadi ini perbincangan ini tak ada lagi perbincangan tentang makna hadis, pengajarannya, faedahnya dalam kehidupan kita. Itu secara ringkas saja. Sebab orang yang belajar Tirmizi sebenarnya orang yang nak jadi mahir, pakar dalam bidang hadis. Nak jadi pakar bukan dengan faham makna dia tu saja untuk pengajaran tu, tidak. Sudut-sudut lain tu kena ambil kira juga. Kalau kita belajar Tirmizi yang betul, yang sepenuhnya. Kalau sekadar nak ambil pengajaran itu, Syekh Marbawi sudah buat Ba'dul Bari, tengok situ. Itu yang ringkas. Dia tak ada bahas benda-benda macam ni. Sebab semua sudah buat. Yang ada hanya hadis itu, pengajaran dia, sedikit sebanyak, ada pun itu saja yang dibincang, tidak lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab kalau nak bincang benda-benda macam ni, untuk orang awam tak perlu, pening kepala saja. Apa guna? Tapi kepada orang yang nak berkenalan dengan Tirmizi dengan lebih dekat, memang dia kena tahu, baru kita nampak kehebatan dia. Kalau sekadar hadis itu, dalam kitab hadis lain pun ada juga hadis itu. Bukan dalam Tirmizi saja kan, dalam Abu Daud, dalam Nasa'i, dalam itu ini semua ada hadis itu. Jadi apa istimewanya Tirmizi? Kalau semata-mata hadis lah, nak bincang hadis, bila dia nak masuk dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu di lain pun ada. Yang jadi kitab Tirmizi ni kita kena belajar secara berasingan tu kenapa? Kalau sekadar itu, kepada orang yang tak faham, dia kata hadis yang sama itu dia tak belajar, dia tak tahulah. Hadis yang sama sebenarnya belajar benda tulis saja. 4, 5, 6 kitab pun benda sama saja. Silap tu kalau kita belajar Mukhtasar Tirmizi, betul lah boleh kata macam tu. Tapi kalau belajar Tirmizi sepenuhnya, yang selengkapnya, tak sama. Tengok sini macam mana, tak sama. Jadi saya rasa saya tidak perlu buat macam Syekh Barbawi. Dia permulaan untuk orang kita pendedahan ilmu hadis ni tak ada lagi. Baru ada.
patutlah dia buat begitu. Tapi takkanlah kita nak duduk di tangga itu sampai bila-bila. Kena adalah kelainannya. Sarah Tirmizi itu ada kelainannya. Kelainannya apabila kita bincang benda-benda begini, yang mana dalam Bahrul Mazi tak ada. Sebab dia ditulis untuk umum, orang nak dapat pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Itulah. Bukan nak bincang soal-soal benda-benda kita kata ilmu teknikal macam ni, tidak. Tapi kepada orang yang nak jadi pakar hadis, ahli hadis, muhaddis, dia kena belajar macam ni baru jadi muhaddis. Dia tidak sekadar ambil hadis Rasulullah SAW saja, bincang makna dia, pengajaran dia, bukan begitu. Dia kena semua sudut kena tengok, baru nampak, oh hebat sangat Imam Tirmizi, patut pun 1000 tahun lebih masih lagi disanjung. Baru kita terasa, baru kita tahu kenapa. Kalau tidak, mungkin kita rasa bodoh semua orang ni. Apalah dia duduk sanjung sangat. Hadisnya sama juga dengan Abu Daud, sama juga dengan ini. Tapi kalau kita belajar secara berasingan tiap-tiap kitab tu, kita akan nampak, hebat. Kenapa tak habis-habis, tak sudah-sudah orang syarah kitab-kitab ni sampai sekarang? Kerana dia masih tetap bernilai, masih luas ilmu dia, masih banyak lagi yang tidak disentuh. Kalau disentuh, nampak kehebatannya. Baiklah, kita tengok lagi di sini. Imam Tirmizi seterusnya memperincikan perihal ittirab yang berlaku di dalam sanad riwayat daripada Zaid bin Arqam. Ini Zaid bin Arqam pula. Padahal riwayat Zaid bin Arqam tu Imam Tirmizi tak bawa. Cuma ini yang dia isyaratkan di dalam fil bab itu. Wa fil bab daripada sekian-sekian itu saja. Tapi dia ambil riwayat Zaid bin Arqam itu untuk dibincangkan dengan lebih dalam, supaya kita dapat maklumat, dapat ilmu tentang hadis muttarib itu. Itu tujuan. Qatadah adalah seorang tokoh ulama hadis terkenal. Beliau merupakan madar isnad, yakni paksi isnad bagi riwayat Zaid bin Arqam. Kalau kita tengok Zaid bin Arqam ni, riwayat dia, madarnya ialah Qatadah. Ini benda tak ada di sini. Kalau nak tengok dalam Abu Daud, tengok dalam kitab-kitab lain. Tapi Imam Tirmizi sudah kata, dia sudah bincang di sini. Qatadah, daripada Qatadah, kata Hisham ad-Dastuwai dan Sa'id bin Abi Arubah telah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah. Sa'id berkata daripada Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani daripada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam kan. Kata Hisham ad-Dastuwai pula daripada Qatadah daripada Zaid bin Arqam. Syu'bah dan Mu'ammar pula meriwayatkan daripada Qatadah daripada An-Nadhr bin Anas. Syu'bah berkata daripada Zaid bin Arqam. Manakala Mu'ammar pula menyebutkan daripada An-Nadhr bin Anas daripada ayahnya, yakni Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Dia sudah sebut dah situ. Tapi nak faham benda tu kan, pening tu. Kalau semata-mata kita ambil terjemahan yang Imam Tirmizi kata tadi tentang riwayat Zaid bin Arqam, madar isnadnya ialah Qatadah. Apa dia kata? Nak faham tu susah tu. Itulah yang kita rasa perlu bincang dengan diterperinci, baru nampak apa maksud dia. Madar isnad maknanya kita tengoklah saluran mana pun. Kalau Zaid bin Arqam, dia akan bertemu dengan Qatadah. Banyak saluran dia, tapi dalam semua saluran itu ada seorang perawi yang bernama Qatadah ini. Jadi itulah yang kita panggil madar isnad atau paksi isnad bagi hadis Zaid bin Arqam. Baik, kena tahu istilah-istilah itu ya. 4 orang murid beliau telah meriwayatkan daripada beliau hadis Zaid bin Arqam tersebut. Jadi ceritanya Qatadah ini ada 4 orang murid dia yang meriwayatkan daripada dia hadis Zaid bin Arqam.
Satu Hisham Ad-Dastuwai, yang kedua Sa'id bin Abi Arubah, yang ketiga Syu'bah, yang keempat Ma'mar. Ini 4 orang murid Qatadah. Jika diperhatikan kesemua isnadnya, niscaya akan didapati ittirab berlaku kerana 3 sebab berikut. Jadi sanad-sanad anak murid Qatadah ini, dia kalau kita perhatikan ada ittirab, tak tetap, ada kegoncangan. Kerana 3 sebab. Kenapa ittirab? Kerana 3 sebab berikut. Satu, kerana adanya khilaf di antara perawi-perawi daripada Qatadah. Ada khilaf di situ. Sama ada beliau mengambil hadis terus daripada Zaid bin Arqam atau Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani, menjadi perantara di antara kedua mereka. Situ satu sebab. Sama ada Qatadah ni terus ambil daripada Zaid bin Arqam, atau ada orang di tengah di antara Qatadah dengan Zaid bin Arqam itu ada satu orang lain, namanya Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani. Artinya ada khilaf tentang siapakah sebenarnya guru Qatadah. Adakah Qasim bin Auf Asy-Syaibani atau Zaid bin Arqam sendiri? Situ ada khilaf. Itulah yang dikatakan ittirab, tak tetap tu. Yang kedua, kerana Syu'bah dan Ma'mar berbeza daripada perawi lain. Syu'bah dan Ma'mar berbeza daripada perawi lain. Kedua-duanya mengambil hadis daripada Qatadah, tetapi Qatadah tidak mengambil hadis ini daripada Al-Qasim bin Auf. Sebaliknya daripada An-Nadhr bin Anas. Gitu pula. Qasim bin Anas. Keadaan menjadi semakin rumit kerana kedua mereka meriwayatkan daripada perawi yang berbeza selepas An-Nadhr bin Anas. Syu'bah mengatakan An-Nadhr bin Anas mengambil hadis ini daripada Zaid bin Arqam, sedangkan Ma'mar pula mengatakan An-Nadhr meriwayatkan hadis ini daripada ayahnya sendiri, iaitu Anas bin Malik. Artinya ada khilaf tentang guru kepada guru Qatadah. Di situ guru kepada guru Qatadah, sama ada dia Zaid bin Arqam atau Anas bin Malik. Situ itu sebab jadi ittirab. Yang betulnya ialah riwayat Syu'bah yang menyebutkan guru kepada guru Qatadah adalah Zaid bin Arqam. Yang sebut Anas bin Malik itu tidak tepat. Itu marjuh, bukan yang rajih. Yang ketiga, adakah hadis ini termasuk dalam musnad Zaid bin Arqam atau ia termasuk dalam musnad Anas bin Malik? Dia akan jadi begitu. Sebab guru atas sekali itu, sahabat itu Anas bin Malik atau Zaid bin Arqam. Jadi hadis ini termasuk dalam musnad Zaid bin Arqam ke atau musnad Anas bin Malik? Di situ persoalannya. Yang betulnya ialah ia termasuk dalam musnad Zaid bin Arqam. Itulah sebabnya Imam Tirmidzi tidak menyebutkan riwayat Anas dalam wafil bab. Dia sebut wafil bab Ali, Zaid bin Arqam, Jabir dan Ibnu Mas'ud. Dia tak ada sebut Anas. Kenapa? Sebab bagi dia ini termasuk dalam musnad Zaid bin Arqam. Anas bin Malik tak ada riwayat cerita ni. Lepas tu ada tu juga. Itulah yang kita kena fikirkan. Mana yang lebih? Boleh tarjih ke tidak? Boleh kita kata mana rajih, mana marjuh? Boleh. Boleh. Riwayat Qatadah daripada Anas bin Malik, daripada Nadhr bin Anas, dia ambil daripada ayah dia Anas bin Malik, itu marjuh. Qatadah ambil daripada Nadhr bin Anas, dia ambil daripada Zaid bin Arqam, itu rajih. Bila kita boleh yang ini lebih kuat, yang ini tidak kuat, lemah,
bermakna kita boleh selesaikan masalah ittirab itu. Bila selesai, dia tidak jadi dhaif lagi. Itu dia nak cerita, dia tidak jadi dhaif lagi. Walaupun pada dasarnya hadis muttarib itu dhaif. Itu kalau tak dapat selesai antara beberapa saluran yang bercelaru tu, tak menentu tu, kita tak dapat tentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih kuat. Baru jadi betul-betul muttarib, betul-betul dhaif. Sebab tak ada nak pegang semua. Tapi kalau boleh ditarjihkan macam di sini, dia tidak jadi dhaif. Begitu ya. Dia tidak jadi dhaif. Jadi yang sebut daripada Anas yang kita baca ni memang hadis Anas. Bukan tak ada hadis Anas. Hadis Anas ni yang kita baca ni hadis Anas. Jadi macam mana pula Imam Tirmidzi tak sebut afil bab, nak sebut afil bab apa? Itu memang asas dia. Hadis usul dia tu memang daripada Anas. Tapi nak ceritanya yang ada Qatadah tu, riwayat Qatadah tu daripada Anas itu tak ada. Kalau ada Qatadah tu, ada anak murid dia yang 4 tadi, sepatutnya sebetulnya ialah daripada Zaid bin Arqam, bukan daripada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik orang lain lah macam ni. Baik. Itu secara ringkas, secara ringkas. Kemudian kita nak detailkan, kita nak perincikan apa maksudnya yang Imam Tirmizi sebut di dalam kitab dia. Hisham ad-Dastuwai meriwayatkan daripada Qatadah. Ini 4 orang murid Qatadah tadi kan. Kita ambil satu-satu. Hisham ad-Dastuwai meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Zaid bin Arqam, tanpa ada perantaraan di antara Qatadah dan Zaid. Itu berdasarkan riwayat Hisham ad-Dastuwai. Jadi tidak ada perantara di antara Qatadah dengan Zaid bin Arqam. Maknanya Qatadah terus mengambil hadis itu daripada Zaid bin Arqam. Ini berdasarkan riwayat Hisham ad-Dastuwai. Oleh kerana Qatadah terkenal sebagai seorang mudallis, seorang mudallis, dan riwayat ini pula dikemukakan secara an-ana, maka ada kemungkinan terdapat perawi yang digugurkan di antara Qatadah dan Zaid bin Arqam, mengingatkan dia seorang mudallis. Qatadah dia terus ambil daripada Zaid bin Arqam, tapi riwayat itu adalah riwayat an-ana, an. Maka bila kita berjumpa dengan hadis yang diriwayatkan secara an-ana, kita mesti kena ada dalam fikiran kita, ada kemungkinan dia gugurkan orang di atas dia tu, dicelah dia, di antara dia dengan Qatadah ni, di antara dia dengan Zaid bin Arqam, ada kemungkinan. Para ulama hadis tidak dapat menerima riwayat Hisham ad-Dastuwai. Mereka menganggap Hisham telah tersalah dalam hal ini. Pada pandangan mereka, Qatadah yang lahir pada tahun 61 Hijrah tidak mungkin sempat menerima sesuatu hadis terus daripada Zaid bin Arqam yang meninggal pada tahun 63 atau 64 Hijrah. Sebab umur dia berapa pada ketika itu? Ini persoalan. Mereka tak dapat terima riwayat Qatadah yang diriwayatkan oleh Hisham ad-Dastuwai, murid dia tu. Qatadah terus ambil daripada Zaid bin Arqam. Ulama hadis tak boleh terima. Itulah yang Imam Tirmizi nak sebut ni. Baru 2-3 tahun. Kalau 2-3 tahun itu bukan umur tahammul, orang kata. Bukan umur tahammul hadis. Umur tahammul hadis dia kena lebih lagi daripada itu. Kurang-kurangnya dia sudah mumayyiz. Jadi budak umur macam tu tak mumayyiz lagi. Sebab itu mereka tak mahu terima. Jadi semestinya ada seseorang di antara Qatadah dengan Zaid bin Arqam. Semestinya ada. Jadi kita nak tahu siapa. Kalau ada tu siapa? Yang kalau ada tu, itulah yang agak boleh terima. Sebab tentulah orang itu lebih tua daripada dia. Kena pasti dulu. Sebab seseorang guru ni tidak semesti lebih tua daripada murid. Kena pasti dulu. Kena pasti dulu.
boleh jadi guru tu lebih muda. Kalau guru tu lebih tua, masuk akal. Kalau dia menerima hadis daripada Zaid bin Arqam ketika dia tu sudah berada pada umur sinnut tahammul, umur yang layak untuk menerima hadis. Oleh itu tentulah ada seseorang perawi yang gugur atau tidak tersebut di antara Qatadah dan Zaid bin Arqam. Al-Hakim di dalam Ma'rifatu Ulumil Hadithnya menulis, lam yasma' Qatadah min sahabiyyin ghairi Anas. Bermaksud Qatadah tidak sempat mendengar atau menerima hadis daripada mana-mana sahabat selain Anas. Sekarang ni yang kita duduk bincang ni Zaid bin Arqam. Jadi kira-kiranya mengikut ulama hadis dia tak sempat dengar daripada Zaid bin Arqam. Kalau nak ada dia dengar pun daripada Anas. Ini hadis ni bukan hadis Anas, daripada Zaid bin Arqam yang kita sedang bincangkan ini, daripada Zaid bin Arqam. Demikian juga kata Imam Ahmad, Sa'id bin Abi Arubah, habis itu. Demikian juga kata Imam Ahmad, Sa'id bin Abi Arubah. Ini murid yang kedua bagi Qatadah. Mana tadi? Ya, Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan daripada Qatadah daripada Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani daripada Zaid bin Arqam. Ini ada orang di tengah. Ini berarti di dalam saluran riwayat Sa'id bin Abi Arubah terdapat seorang lagi perawi di antara Qatadah dan Zaid bin Arqam, yaitu Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani. Dalam masalah ini riwayat Sa'id bin Abi Arubah lah yang tepat dan betul. Dengan itu hilanglah sebab ittirab satu. Ini ittirab nombor satu, hilanglah sekarang yang tersebut tadi, hilang. Sebab kita boleh tarjih sekarang ni. Tarjih riwayat Sa'id bin Abi Arubah. Sebab dalam riwayat dia ada selepas Qatadah itu namanya Al-Qasim bin Auf Asy-Syaibani. Jadi sekarang kita boleh terjemahkan. Ini selesailah masalah ittirab satu. Syu'bah dan Ma'mar walaupun sama dalam meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah, daripada An-Nadhr bin Anas, namun terdapat perbezaan di antara isnad mereka berdua. Syu'bah mengatakan An-Nadhr bin Anas mengambilnya daripada Zaid bin Arqam, sementara Ma'mar pula mengatakan An-Nadhr bin Anas mengambilnya daripada ayahnya sendiri, yaitu Anas bin Malik. Dalam masalah ini pula riwayat Syu'bah yang tepat dan betul. Adapun riwayat Ma'mar, maka ia adalah akibat waham yang telah berlaku kepada perawi. Keliru, dia keliru ni. Dia kata Nadhr bin Anas ambil daripada ayah dia. Sepatutnya Nadhr bin Anas ambil daripada Zaid bin Arqam, bukan daripada ayah dia Anas. Apa bukti? Jadi kita nak kata dia keliru, dia ni begitu-begini, tak boleh kata sembarangan. Semena-mena sesuka hati kita tak boleh. Kena tengok ulama hadis kata. Misalnya Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubra-nya menulis, qala al-Imam Ahmad wa qila an Ma'mar an Qatadah an an-Nadhr bin Anas an Anas wa huwa wahmun. Itu kata Imam Baihaqi, dia nukil kata-kata Imam Ahmad. Bermaksud kata Imam Ahmad dikatakan, dia sebut waqila, maknanya dia isyarat kepada dhaif, sebab dia guna sirah tamrid di sini. Dia guna sirah ataupun lafaz tamrid, qila, yuqal, dzukira dan sebagainya. Ini semua adalah sirah tamrid, lafaz yang nak menunjukkan pendapat itu lemah, tidak kuat. Atau kalau orang parti itu nampak waqila an Ma'mar an Qatadah, dikatakan riwayat ini daripada Ma'mar, daripada An-Nadhr bin Anas, daripada Anas. Ini adalah waham, kata Imam Ahmad. Waham perawi. Siapa waham? Ma'mar yang keliru. Lihat Sunan Kubra ini, muka surat sekian-sekian. Selepas mengemukakan riwayat Syu'bah daripada An-Nadhr bin Anas daripada Zaid bin Arqam,
Al-Baihaqi berkata, wa hakadha rawahu Ma'mar an Qatadah, wa kadzalika rawahu Ibnu Ulayyah wa Abu al-Jabahir an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah, wa rawahu Yazid bin Zurayn wa jama'atun an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Al-Qasim bin Auf Al-Shaybani an Zaid bin Arqam. Bermaksud, begitulah hadis ini diriwayatkan oleh Ma'mar daripada Qatadah. Begitu juga ia diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah dan Abu Jamahir daripada Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah. Yazid bin Zurayn dan sekumpulan perawi lain meriwayatkannya daripada Sa'id bin Abi Arubah daripada Qatadah daripada Al-Qasim bin Auf Al-Shaybani daripada Zaid bin Arqam ibn. Nah, riwayat Ma'mar daripada An-Nadhr bin Anas daripada Anas telah disalahkan oleh Baihaqi, telah disalahkan oleh Al-Baihaqi. Menurut Al-Baihaqi, Ma'mar juga sebenarnya seperti Syu'bah, telah meriwayatkan daripada An-Nadhr bin Anas daripada Zaid bin Arqam. Itu yang sebetulnya. Tetapi di sini bila dia sebut daripada An-Nadhr bin Anas daripada Anas, dia keliru. Seorang yang hafiz pun ada keadaannya dia terkeliru. Dia tersebut yang lain daripada yang sepatutnya. Begitulah juga yang berlaku kepada Ma'mar. Sebab Ma'mar melalui saluran yang lain dia disebut daripada Zaid bin Arqam juga, daripada Nadhr bin Anas daripada Zaid bin Arqam. Jadi yang kata Ma'mar daripada Qatadah daripada Nadhr bin Anas daripada Anas, itu waham, keliru dia. Keliru. Menurut Al-Baihaqi, Ma'mar juga sebenarnya seperti Syu'bah telah meriwayatkan daripada An-Nadhr bin Anas daripada Zaid bin Arqam. Dengan itu hilanglah sebab ittirab dua. Itu yang kedua, hilang sebab jelas daripada Zaid bin Arqam. Orang yang di sini nampaknya meriwayatkan daripada Qatadah daripada Nadhr bin Anas daripada Anas bin Malik sendiri, di tempat lain dia meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Jadi hilang ittirab yang kedua. Dan ketiga yang tersebut tadi, inilah keadaan yang disebutkan sebagai ittirab oleh Imam Tirmizi dan penyelesaian dan pemurniannya. Dengan itu hadis Zaid bin Arqam tidak lagi boleh dikatakan muttarib dan dhaif. Itu yang dia naknya. Tak boleh lagi lah, sebab boleh terjadi. Ia bahkan satu hadis yang jelas sahih atau hasan. Sahih atau hasan. Demikianlah contoh keadaan ittirab yang wujud pada sanad sesuatu hadis. Jadi Imam Tirmizi bawa satu saja contoh. Itulah caranya apabila kita menghadapi hadis muttarib. Jangan kita terus kata dia dhaif sampai bila-bila. Dhaif mungkin tengok selapis. Kalau tengok beberapa lapis lagi, dia tidak dhaif. Setelah diselesaikan puncak ittirab dengan kita boleh jamak ke hadis itu, atau kita boleh tarjih macam tadi kita guna kaedah tarjih. Imam Tirmizi selepas itu meneruskan komentarnya dengan menyebut bahawa beliau telah meminta pendapat Imam Bukhari dalam perkara ini. Dia bincang dengan Imam Bukhari. Ini benda ni kita tahu apabila kita belajar Tirmizi yang lengkap. Berapa banyak pendapat Bukhari yang orang tak tahu. Yang kalau kita baca Sahih Bukhari pun tak ada sebut dalam tu. Kita baru dapat tahu apabila kita baca Tirmizi. Imam Tirmizi kata, dia tanya, bincang dengan Imam Bukhari dalam perkara ni. Apa kata Imam Bukhari? Itu sebab pentingnya kita belajar kitab Tirmizi. Berapa banyak pendapat Bukhari kita tak akan tahu kalau tak belajar Tirmizi. Imam Bukhari memberi pandangannya dengan mengatakan ada kemungkinan Qatadah mendengar dan meriwayatkan hadis ini daripada kedua-dua mereka sekali. Andaian yang dibuat Bukhari ini tentunya untuk menghilangkan sebab ittirab yang terdapat di dalam isnad Zaid bin Arqam. Jadi kenapa Imam Bukhari kata begitu? Tujuannya ialah untuk menghilangkan ittirab yang terdapat di dalam sanad hadis Zaid bin Arqam. Akan tetapi
Mari kita lihat sebab ittirab manakah yang hilang dengan kata-kata Bukhari itu di bawah nota 67 nanti. Itu kita berhenti setakat tu lah malam ni kan. So ini panjang pula ni. Dengan Imam Bukhari kata boleh jadi dia meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Siapa kedua-dua mereka? Dan dengan dia kata begitu, kalau kita terima begitu, sebab ittirab tadi ada 3, yang mana satu yang hilang? Itu kena bincang kemudianlah. Malam ni rasanya kita tak sempat. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Jadi kita nak tengok macam mana penyelesaian ittirab mana yang hilang, yang selesai dengan jawapan Imam Bukhari. Itu kita akan bincang, akan datang insya-Allah. Kalau kita malam ni pukul 12 pun tak habis ni. Kalau kita terus bincangkan. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Cuma saya nak ingatkan kepada yang mungkin tidak nak mendalami, mungkin dia rasa jemu benda-benda macam ni kan. Tapi saya harap insya-Allah semakin ramai ada yang minat untuk nak bincang benda ni. Minat. Sebab kita sebenarnya tak ke mana kalau kita belajar yang hadis itu saja. Tak akan dapat rasa kemanisan perbahasan Imam Tirmizi dan keistimewaan kitab Tirmizi. Dan sekali-kali kalau kita sekadar baca hadis saja, kita tak akan jadi pakar, tak akan jadi muhaddis. Dia kena bincang yang itu baru jadi. Jadi kena jelaslah. Mungkin kalau yang rasa tidak selesa tu dia kena sabarlah sikit. Kita naik tinggi ni, naik tinggi sikit. Boleh jadi nak berapa pun rasa tak apa lega. Kena sabar. Nanti kita turun pula, naik pula, turun naik gitu. Sementara sampai ke ujung, begitulah keadaannya. Jadi sebab kena ingat, kalau nak tahu memang Tirmizi ini cara begini. Dan itu maksud kita. Bukan sekadar nak bincang hadis-hadis yang juga terdapat dalam kitab-kitab lain. Hanya sekadar itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana Ya, alhamdulillah. Di sebelum itu dibukalah pada hari yang hadirat jika sebarang permasalahan atau menanyakan sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan kepada Al-Fadhil Maulana di Pertiga. Ada sebarang persoalan, pertanyaan, kemudian asal puas hati tak ada nak tanya. Faham betul bagus. ada siapa? InsyaAllah semua faham. Okey, ada. Ya, setengah-setengah salurannya memang dhaif, tapi secara keseluruhannya hadis itu boleh diterima. Sekurang-kurangnya hasan. Kalau kita tak nak kata dhaif pun, sekurang-kurangnya hasan. Hadis itu juga ada dalam kitab Syiah. Walaupun dia benci kepada sahabat kan, dia ada ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum tu dia ada, dan dalam riwayat dia tu sahih mengikut kaedah dia lah. Dalam kita sebenarnya kedudukannya tidak begitu kuat. Walau bagaimanapun mengambil kira keseluruhannya dengan syawahidnya, ia boleh meningkat, sekurang-kurangnya hasan. Allah. Ya, ada lagi sebarang persoalan? Istilah.
Boleh juga, tak semestinya yang tak elok, tak semestinya yang tak elok, tetapi kemungkinan besar itu ada. Tidak semestinya kita kata yang kita dapat di dalam tadas itu kita tak boleh guna langsung. Tidak begitu. Itu kita sendiri dapat menentukan benda ni baik ke tidak. Kadang-kadang memang pun dapat idea banyak kan dalam tadas tu. Boleh dipakai, boleh. Cuma kita kena nilai lah, benda ni canggah ke tidak. Sebab kita ada prinsip, ada penimbang, ada kaedah. Kita boleh tengok benda sesuai ke tidak. Kalau sesuai dengan panduan Quran dan Sunnah, kita boleh teruskan. Tidak kata langsung kita tak boleh fikir apa, tidak, boleh. Tapi jangan fikir untuk tafsir Quran, hadis tak sesuai lah dalam tu kan. Fikir benda lain lah, benda lain banyak lagi. Tiada